Hi, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Ed. So ni kira kita orang akan bercuti ke Cerating 2 hari 1 malam. So layan video ni sampai habis. Let's go. Dah dah kamu. Lama gila. Slow semua. Dah kena tarah semua. Tu nampak sana kat sana tu. Depan orang lepak kat sini. Buat apa dia pergi malam-malam? Bukanlah, bukan malam-malam. Lepak. Jauh-jauh perjalanan kan, makan. Oh, lepak dulu. Ni ada helikopter. Dah tak ada dah? Tolong. Parking untuk orang reserve ke apa? Tak tahu. Okay guys, aku baru sampai dekat Cerating Chalet ni. So kita nak pergi register jap. So aku belanja tengok view dulu. Okay. Oh, kat sana pun ada parking. Okay, kita dah siap. Register ni bayar untuk register bilik lah. Jauh berapa jam lah? Lama. Dekat 5 jam. Aku nak ambil barang dulu. Nak letak dekat dalam bilik.
Nombor berapa? Tak nampak dah kita. Lalu dah. 424. Ni 41. 420. Ni 206. Empat dua empat. 4214. Sini ya. Hujung sekali. 4214 ni. Bukanlah, tu sebelah dia. Okey, dah sampai. 4214. Assalamualaikum. Selamat dengan awak daripada live saya. Okey, kita dah sampai. Kita nak tengok bilik. Ni tempat letak baju. Kat sini ada apa? Oh, ada iron. Dia bagi iron. Ini bilik kita. Ada aircon. Ni tu pemandangan dekat bawah. Pantai dia sebelah sana tau. Tapi tak nampak sangat lah. Ni apa? Bilik air. Bilik air dia ada air raya. Ada 2 pintu lah. Ini tempat mandi. Sebelah sana tempat buang air besar. Ada 2 pintu. Dekat sini parking dia banyak. So tak payah risau lah nak parking kat mana. Boleh saja. So aku nak kemas-kemas jap. Aku nak kemas-kemas. Nak letak barang-barang. So nanti kita jumpa. Kita nak pergi tengok dekat kawasan pantai. Ada apa yang menarik. So jom, let's go. Bismillah. Sampai je. Ada obat sini je. Okey, tadi aku tolong dari ada orang minta tolong ambilkan video dengan gambar. So aku nak tunjuk kat sini ada private beach lah. Dia punya jalan untuk pergi ke beach ni. So jom. Petang-petang banyak orang main surfing . Okey, tak kira. Tak kira. Tengoklah sini. Kau tengok ni dah tak okey dah makan. Okey saja. Aku tengoklah macam
Aduh. Bila aku rakam ah. Ya. Kau ambil gambar. Tunduk lah. Okay, sebenarnya aku nak pergi jalan sampai kat sana tu. Dekat sana tu ada kat sini ada dua. Royal Chulan ni ada dua lah. Satu villa, satu chalet. Aku nak pergi yang ke villa tu. Villa tu dia ada view macam pool lah, cantik. Tapi Oh yang Ira tu. tapi dia Boleh pula masuk ke? boleh je berdiri kat situ. So kita orang kena menapak lah jalan pergi dekat ke villa tu punya swimming pool. Okay. Nasib baik air laut dah. Air laut macam apa? Surut dah surut. So ni yang tu untuk swimming pool untuk siapa yang duduk, siapa yang stay dekat ni. Royal Chulan Villa. So ada swimming pool lah. Korang boleh main. Korang boleh mandi kat situ. Di tempat dia lawa. Okay, aku dah habis part dekat sini. Sekarang aku nak cari spot makan lah. Jom kira kita pergi makan. Dah pukul 6.35. Kita nak makan kat mana? Kita nak cari spot makan malam dekat Intan Seafood. Diorang kata situ sedap. So kita nak pergi tengok. Oh best lah duduk villa ni. Tengok ah, dia punya ni. Baik doh. Tapi poket yang tebal doh. Yang atas tu mesti mahal villa family. Ke VIP dulu? Tak tahu. Ada villa family. Oh dekat sini ada villa VIP untuk family lah. Nanti kat atas sekali tu kot. One day. Dekat Intan Seafood ni pun ada macam chalet juga kat sini. Kalau korang nak tengok. Tu belakang. Ni macam cantik sikit lah kalau duduk sini. Lagipun dekat sebelah ni ada kedai makan lah yang famous tu. Nama dia Intan Seafood. So ada memang betul-betul kat sebelah. Tapi dia memang betul-betul sea view Okay, sekarang aku dah sampai kat Intan Seafood. Jadi aku nak tengok menu apa yang best. So jom let's go. Cik Epi ada ke?
Ni nampak macam sedap. Nampak sedap. So, Pak kira nak makan apa? Jadilah. You have received Nak receipt ke? 120. Boleh tak dapat QR code? Nama? Kira. 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 Sekarang ni aku dengan Kira, kita orang jalan-jalan kat tepi ni pula, jalan kaki. Tadi kita balik jap lepas habis makan sebab kita nak tukar baju. Dia nak tukar baju. Aku nak tengok apa ada dekat sini lah. Lagi detail lah. Jom, jom. Mantap. Monkey bar. Saya pakai feel Riverside Beach. Segini. Oh, ada apa tu? Kerang. Okay, aku ikut video ni pakai Pure Video, tapi aku tak tahulah clear ke tak. Okay. Are we in it? Kita dah lagi Wow. No need ask lah. But she's taking us. Yeah, yeah.
video. Ya, boleh mau. This. Sorry. There you go. Thank you. Thanks, girls. Apaan kan nak pergi besok? Kau pergi mana penyambung ke? Sebab tadi aku makan aku tak kenyang. Jadi aku order lagi nasi goreng kampung dekat tepi-tepi ni. Makan. Hah? Woi, esok kau pergi mana? Nasi masuk. Aku tak dengar lah tu. Kau tak datang sini. Okay, sekarang aku dah balik rumah. Jadi aku tengah cas aku punya Insta360. Aku rekod pakai telefon saja. So kita orang pun dah kenyang. Kita orang ingat nak lepak dekat balcony ni. Kan? Apa kata Kira kau buatkan aku air? Dekat sini kan, aku lupa nak tunjuk korang. Sekejap Okay, dekat dalam bilik ni adalah mini fridge. Kan? Ada cerik lah kalau korang nak masak. Lagi dia ada bagi kopi dengan teh. Itu je. So kalau korang lapar ke, kita ada sediakan package. Dia orang lah sediakan package ni. Tu dia. Aktiviti kalau macam ni. Aktiviti lah. Cerating river cruise. ATV motor ada. Apa lagi? Lepas tu ni untuk minuman. Ni ada kopor-deko. Kalau korang nak makan, korang boleh order dekat sini lah. Aku tak tahu lah. Kiri kanan bising tu berbual kuat-kuat. Kita main game. Tadi kata tak ada main game. Kita pun berbual lah kuat-kuat. Rasa manis lah. Memang lah. Ni gula kan? Ada brown sugar. Itu kau dikuatkan. Kelat. Ampi dah set. Ampi dah set. Ambil tisu. Jadi aku nak tengok.
jaga rumah api ni mahal kan kaki kan.